Saudara, keindahan alam semula jadi dikelilingi saujana kehijauan pasti menggamit sesiapa sahaja. Apatah lagi jika ia sebagai tempat riadah terbaik dan jauh dari kesibukan ibu kota. Ya, dan bagi anda yang gemarkan suasana sebegini, di samping aktiviti lasak, apa kata luangkan masa anda berkunjung ke hutan Lipur Lata Berembun, Raub Pahang untuk merasai sendiri pengalaman baru ini. Ikuti laporannya bersama Nur Idayu Dahlan. Mungkin ramai tidak mengetahui daerah Raub di Pahang banyak menyimpan pelbagai rahsia dan khazanah alam semula jadi. Antaranya Lata Berembun yang terletak kira-kira 30 km dari Bandar Raub. Dianggap kawasan air terjun yang tercantik lagi mengasyikkan. Lebih menarik, pengunjung berpeluang melakukan aktiviti lasak yang jarang dilakukan sebelum ini. Ada cabaran yang terpaksa kami tempuh untuk sampai ke Lata Berembun. Selain itu, cabaran paling getir adalah menyeberangi anak sungai berarus deras. Namun dengan kemahiran yang dimiliki pemandu, satu demi satu berjaya melepasi laluan sungai berbatu ini. Setelah mengharungi pelbagai cabaran hampir 1 jam, anda pasti terpukau melihat keindahan Lata Berembun dengan air terjunnya yang berada di ketinggian kira-kira 1000 meter dari taras laut. Air terjun Lata Berembun ini mempunyai kedalaman sehingga 5 meter dan setinggi bangunan 7 tingkat. Lata Berembun ni dapat nama dia sebabkan air dia. Okay, sekarang ni air dah kecil. Kalau dulu air dia besar dan kawasan ni pun tak ramai orang. Bila air tu turun, dia punya tempias dia macam embun. Boleh sampai ke atas ni, itu yang orang panggil Lata Berembun. Sebabkan dia punya mist. Satu saja cara dia, menggunakan 4x4. Ataupun kalau macam budak-budak dia nak buat konvoi ke scrambler, scrambler boleh. Maknanya kena kenderaan yang ada pacuan 4 roda ataupun motor yang berkuasa tinggi. Air terjun Lata Berembun merupakan salah satu tarikan pengunjung yang ingin mencari kedamaian di hutan rimba yang jauh dari hiruk pikuk kota. Dengan tarikan alam semula jadinya, maka tidak hairanlah air terjun Lata Berembun mempunyai potensi cerah untuk dipromosikan sebagai salah satu destinasi pelancongan terbaik di negara ini.